قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arad yang bertangkup di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya terpanjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung bacaan kitab Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada huraian sifat yang keempat, iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru, dengan benda yang baru. Sama ada benda yang baru tu benda yang ada, ataupun benda yang baru tu benda yang sungguh. Itu kita dah sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Dan bersalahan Allah Ta'ala ni pada 3 perkara. Satunya dia bilang dulu, bersalahan Allah Ta'ala pada zat. Bersalahan Allah Ta'ala pada sifat. Dan bersalahan Allah Ta'ala pada perbuatan. Adapun bersalahan Allah Ta'ala pada zat, yang tu kita dah lihat dalam pertemuan yang lepas. Allah Ta'ala bukannya berjirim, bertempat, mengambil ruang sebagaimana makhluk berjirim, bertempat dan mengambil ruang. Mana-mana ayat Quran ataupun hadis yang zahirnya nampak berjirim, bertempat, mengambil ruang, maknanya ayat Quran dan hadis tersebut adalah ayat Quran dan hadis mutasyabihah. Maknanya ada kesamaran yang tak boleh kita faham dia dengan zahir ayat. Kenapa kita tak boleh faham ayat yang mutasyabihat ni dengan zahir ayat? Sebab dia bercanggah dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni sebahagian besar daripada Quran. Maknanya kita baca ayat tu, kita boleh ambil faham terus. Ayat yang tak ada kiasan, ayat yang tak ada majaz. Jadi kita boleh faham terus. Salah satu daripada ayat yang muhkam ni ialah ayat laisa kamithlihi syai'. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Itu ayat muhkamat. Jadi bila mari ayat Quran ataupun hadis yang menunjukkan pada zahirnya Allah Ta'ala ni berjirim, bertempat, mengambil ruang, maka ayat tu bercanggahlah dengan ayat muhkamat. Maka kita kena dahulukan ayat muhkamat. Jadi ulama ambil faham bila ayat tu bercanggah dengan ayat muhkamat, maknanya zahir ayat mutasyabihah tu ghairu murad. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala.
Sebab kalau zahir ayat mutasyabihat tu kita terima sebagai ayat muhkamat, maknanya tak ada lah ayat mutasyabihat dalam Quran. Semua ayat muhkamat lah. Tak perlu lagi lah kepada kiasan-kiasan, maknanya terus terang jelah Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang mutasyabihah tu, yang ulama kata mutasyabihah tu, maknanya ayat tu ayat muhkamat. Berjirimlah Allah Ta'ala, bertempatlah Allah Ta'ala, ambil ruanglah Allah Ta'ala. Tu kalau kita faham secara zahir dan kita kata ayat tu ayat muhkamat, maka begitulah Allah Ta'ala ni berjirim, Allah Ta'ala bertempat, Allah Ta'ala mengambil ruang. Jadi ayat-ayat yang saya sebutkan mutasyabihat tadi bercanggah dengan ayat muhkamat laisa kamithlihi syai'. Satu lagi ayat bawah tu dia sebut dalam surah Al-Ikhlas pun bercanggah juga dengan ayat tu. Jadi macam mana nak faham? Kita kena faham ayat yang mutasyabihat ni bukan zahir ayat tu yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu pendekatan ada dua. Satu pendekatan khalaf, satu pendekatan salaf. Pun kita dah sebut dalam pertemuan yang lepas. Salaf, dia tanzih, lepas tu dia serah pada Allah Ta'ala. Maknanya dia sucikan Allah Ta'ala daripada menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab tu dalam ayat-ayat Allah Ta'ala sendiri menyucikan diri dia. Saya sebut dah, Allah Ta'ala guna perkataan sabbaha ni dalam berbagai bentuk. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr, ada masdar. Semua perkataan tu membawa makna maha suci Allah Ta'ala. Maknanya maha suci daripada apa? Segala bentuk kekurangan. Sebab Tuhan ni yang bersifat dengan sifat kamalat. Adapun yang jenis bertempat tu yang ada sifat kekurangan. Sebab dia perlu kepada tempat untuk dia duduk. Dia perlu kepada yang lain untuk dia berdiri. Nanti bab qiyamuhu binafsihi tu Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Kita tak kena ada orang lain untuk kita hidup. Nak makan pun susah dah kita kalau tak ada orang tanam beras. Orang tak pergi beli beras pun tak boleh makan nasi. Dah kita asyik baik ada nak tolong pergi pasar, tolong pergi kedai runcit beli beras. Tu kita memang betul-betul tak berdiri sendiri. Adapun Allah Ta'ala tidak. Dia bersifat dengan sifat kamalat. Dia boleh berdiri dengan sendiri tanpa ada sebarang makhluk pun dia boleh. Jadi mana-mana ayat yang zahir nampak macam menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka pendekatan salaf dia tanzih. Dia sucikan Allah Ta'ala daripada penyerupaan tersebut, tasbih ke, taktil ke, kemudian dia serahlah pada Allah Ta'ala perkataan yang ada dalam ayat ataupun hadis tadi. Kalau yat lah. Tak alih bahasa kepada bahasa lain. Kalau Allah Ta'ala kata istawa, istawalah dia pakai. Maknanya tak alih bahasa. Tak alih bahasa ni maknanya tak terjemah. Kalau terjemah istawa maknanya duduk. Kalau yat terjemah dengan makna tangan. Tu tak sesuai tu belakang tu. Dengan Allah Ta'ala. Jadi salah tak. Allah Ta'ala sebut yat lah. Allah Ta'ala sebut istawa, istawalah. Adapun pendekatan khalaf ni nak selamat orang awam macam kita daripada terbayang-bayang. Sebab bila kita alih bahasa daripada yat tu kepada tangan, pasti kita orang awam akan terbayanglah tangan-tangan yang pernah kita tengok. Yang pastinya tangan tu ada jari, ada kulit, ada isi, ada daging, ada urat, ada kuku, ada darah. Itulah benda-benda yang terbayang pada kita bila sebut yat. Jadi nak mengelak daripada terbayang tu. Terbayang pun kalau boleh ulama tak nak. Sebab apa? Mana boleh bayang Tuhan. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, saya sebut dah. Syurga pun satu benda yang tak terlintas di hati. Ini kan pembuat syurga. Yang menjadikan syurga tu pun kata Nabi, mala ainun ra'at, hujung tu wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas di hatimu. Maknanya ketika kita hidup di dunia selagi mana terlintas nikmat begini ke dalam syurga? Bukan tu. Nikmat dia lagi hebat daripada apa yang kita terlintas. Maknanya tak pernah terfikir di fikiran kita nikmat sebegini di dalam syurga.
Syurga ni masih makhluk. Kalau syurga pun kita tak boleh nak telitah, maknanya tak terbayang gambaran nikmat yang terlalu hebat Tuhan sediakan untuk orang yang beriman bertakwa ni, apatah lagi khalik kepada syurga, penjadi kepada syurga. Lagi-lagilah tak terbayang. Jadi kalau terbayang tu bukan Allah. Sebab tu saya sebut kullu ma khatara bi balik, setiap apa saja yang terlintas di hatimu, Tuhan ni begini kau, begini kau. Maka fallahu khilafu dhalik. Allah Ta'ala menyalahi apa yang kau terlintas. Tu bukan tu. Pegang kaedah tu tak ada. Yang mari mengaku Tuhan, kita pun kata, ya Tuhan. Sebagaimana Syekh Qadir Jalani kan, masyhur dia dalam cerita ulama-ulama tasawuf kan. Saat dia berjalan di satu kawasan, tiba-tiba dia terdengar suara yang memberitahu kepada dia, engkau sudah sampai ke satu maqam yang tinggi, maka terangkatlah daripada engkau sebarang taklif. Maka kata Syekh Qadir, suara siapa? Dia kata ini suara Tuhan. Engkau syaitan, dia ada. Sebab apa? Sebab suara. Bersuara maknanya berhuruf, berperkataan dan berbunyi. Itu bukan sifat Tuhan tu. Itu sifat makhluk. Maka dia tak tertipu dengan sifat dengan makhluk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mukhalafah, menyalahi sebarang makhluk. Bersuara tidak, berbunyi pun tidak. Tu nanti dia bahas dalam bab kalam, bab sifat perkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nak sebutnya dulu, yang kita bahas sebelum ni ialah menyalahi Allah Ta'ala pada zat. Dan pada zat tu, bila kita baca ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat, ada dua pendekatan khalaf dan salaf. Khalaf terus dia takwil dengan makna-makna yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Baik. Sambung malam ni dua lagi. Bersalahan Allah Ta'ala pada sifat. Sifat ni sebut dah. Sifat ni boleh kita guna dengan makna sifat yang qadim pada zat yang qadim. Maknanya perkataan sifat ni lebih umum banding dengan perkataan arad. Arad tu pun sifat juga. Tapi sifat ni lebih umum. Maknanya kalau kita nak kata sifat ni sifat Allah, sifat yang qadim lah. Adanya sifat tersebut pada zat yang qadim. Boleh. Atau kita nak kata sifat kita yang baru ni, sifat kita makhluk yang baru ni, ada pada zat kita yang baru. Boleh juga. Maknanya sifat ni boleh guna dua-dua. Untuk zat yang qadim boleh, untuk zat yang baru pun boleh. Tapi kalau istilah arad ni hanya boleh digunakan dengan makna sifat juga. Tapi sifat yang baru pada zat yang baru. Gitu beza dia. Tapi sifat ni Melayu kita pun guna sifat. Arad ni Melayu kita tak guna. Arad ni Melayu kita tak guna. Dalam perkataan Melayu kita tak ada perkataan arad ni. Cuma arad tu pun dengan makna sifat juga. Bezanya ialah satu umum, satu khusus. Maknanya kalau kita nak guna sifat, fulan bersifat dengan sifat pemurah. Boleh? Ada pada siapa sifat pemurah tu? Ada pada Zaid. Zaid tu zat lah. Zaid tu zat. Sebagaimana saya sebut sebelum ni, zat tu umum, jirim tu khusus. Zat tu boleh kita guna pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berzat. Zat Allah Ta'ala. Boleh juga kita kata zat kita yang baru. Boleh. Tapi kalau jirim dan jisim, tak boleh kita letak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjisim. Salah. Berjisim, berjirim ni kena pada kita je. Zat yang baru. Tu beza dua tu. Zat dengan jirim, sifat dengan arad. Istilah. Setiap ilmu ni dia ada istilah masing-masing. Tuan-tuan bidang apa ngaji? Dia ada istilah dia. Tuan-tuan duduk dalam bidang perubatan. Banyak istilah dalam bidang perubatan. Duduk dalam engineering. Istilah engineering. Istilah-istilah. Kita masuk dalam bidang
Tasawuf ada istilah-istilah dia. Kita masuk dalam usuluddin, ada istilah-istilah dia. Yang kita kena reti. Kita panggil apa? Terma dia. Istilah moden dia panggil terma. Baik. Apa benda terma aku tak tahu. Saya lah tuan-tuan tahu. Mana tadi? Dan bersalahan pada sifat, yakni bersalahan Allah Ta'ala tu pada sifat. Bersalahan pada makhluk dengan makhluk tu pada sifat. Iaitu bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arad. Bukan arad ni sebab arad ni sifat yang baru ada pada jirim yang baru kan. Itu. Arad ni sifat yang baru ada pada jirim yang baru. Kita ni ada sifat sabar, ada sifat pemurah, ada sifat pemarah. Tu sifat-sifat yang baru yang ada pada zat kita yang baru ataupun ada pada jirim kita yang baru. Tu beza antara sifat dan arad. Supaya putih ataupun kitab saya ni warna pink. Pink ni deh, tuan ni deh. Kau apa ni? Pink ni deh. Sifat pink tu, warna pink tu, warna pink tu ada pada jirim. Jirimnya kertas lah. Warna pink ni ada pada kertas. Sifat yang berwarna pink ni ada pada jirim kertas. Kertas yang saya pegang ni lah. Tuan-tuan warna apa? Baju warna putih. Sifat berwarna putih ni ada pada jirim baju ni. Gitu. Faham dia? Kau tak faham tu yang tu? Faham tu. Tak faham buat faham sudah tuan-tuan. Mana tadi? Sifat-sifat Tuhan itu bukan arad. Bukan arad yang bertangkup. Bertangkup ni maknanya menumpang. Dia bukan menumpang. Menumpang di mana? Menumpang di jirim. Supaya pink ni menumpang di kertas. Ataupun sifat yang ada pada kita. Kita ada juga sifat ni. Sifat apa? Qudrat. Ada kita. Kita ada qudrat, kita ada iradah, kita ada sama', kita ada basar, kita ada kalam. Ada sifat-sifat tu. Sifat-sifat yang ada di kita tu. Qudratnya, iradahnya, sama'-nya, basarnya, kalamnya duduk di mana? Menumpang di zat kita lah. Sebab sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri. Sifat ni dia mesti berada pada zat. Dia mesti berada pada zat. Mana boleh kita tengok sifat sabar duduk seketul. Benda tu seketul tu. Sabar. Kalau seketul tu pun sabar, dia duduk di seketul tu lah. Maknanya dia tak boleh duduk. Tuan-tuan faham ni? Maknanya sabar ni dia tak boleh duduk sendirian dia. Dia mesti menumpang pada benda. Supalah putih. Sebab dia duduk di dinding. Itulah tuan-tuan nampak dia putih. Cuba kalau dia tak duduk di dinding. Tak nampak putih. Cat putih. Duduk di mana? Sudahlah. Duduk di cairan tu lah. Duduk di cairan tu. Putih. Dia duduk menumpang di cair tu. Di cecair tu. Maka nampaklah putih. Warna cat tadi. Tu sifat menumpang pada jirim. Baik. Lepas tu banyak lagi lah. Mendengar kita menumpang di mana? Mendengar kita ni. Menumpang di telinga. Melihat kita menumpang di mana? Menumpang di biji mata. Bercakap kita menumpang di mana? Menumpang di lidah kita. Tu sifat dia mesti menumpang pada benda. Tu benda baru. Sifat bertangkup di jirim. Baik. Bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arad yang bertangkup, yakni menumpang di jirim. Maknanya di benda. Dan bertempat bersama dengan jirim. Mengambil tempat bersama dengan jirim. Tak juga. Bukan begitu sifat Allah Ta'ala ni. Sifat Allah Ta'ala ni qadim. Sebagaimana zat dia yang qadim. Adapun sifat kita makhluk baru. Sebagaimana zat kita ataupun jirim kita ni baru. Satu lagi, bezanya antara sifat Allah Ta'ala dengan sifat kita ni. Sifat kita ni yang ada pada jirim, pada zat kita ni,
dia tak berperanan. Dia tak berperanan. Tapi sifat Allah Ta'ala ni dia berperanan. Pening itu. Sifat yang ada di kita, contoh. Ada pada kita melihat. Kan? Melihat. Melihat kita ni duduk di mana? Duduk di mata lah, kita kata. Tapi, adakah melihat kita tu dengan sifat melihat kita? Tidak. Jangan buat pening. Adakah melihat kita tu dengan sifat melihat kita tu lah kita boleh melihat? Dah. Dengan perbuatan Tuhan. Kalau melihat kita dengan sifat melihat kita, independen lah kita dengan Allah Ta'ala. Kalau independen kita daripada Allah Ta'ala, lemahlah Allah Ta'ala. Maknanya, ada makhluk yang boleh melihat sendiri tanpa Allah Ta'ala. Maknanya dia tak berhajat pada Allah Ta'ala. Itu bukan sifat Allah Ta'ala. Kalau makhluk ada yang istighna, ada makhluk yang tak perlu pada Allah Ta'ala. Itu bukan Allah Ta'ala. Sebab selain daripada Allah Ta'ala, semua iftiqar pada dia. Adapun Allah Ta'ala istighna daripada sebarang makhluk. Jadi, melihat kita, sifat melihat kita ni ada di mata. Tapi, kita melihat dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sebab tu sifat melihat kita tak berperanan. Adapun sifat yang ada pada Allah Ta'ala berperanan. Dengan sifat kudrat itulah Tuhan cipta seluruh makhluk ni. Adanya langit, adanya bumi, adanya alam ni. Sebab makhluk-makhluk yang Tuhan cipta ni adanya daripada tiada. Kita ada kudrat, boleh buat juga. Tapi kita buat bukan daripada tiada kepada ada. Benda yang dah ada, kita mereka. Kita membentuk, kita buat. Tu kita. Beza dengan Allah Ta'ala. Nampak deh? Kau tak nampak dah? Tak nampak, kita semayang isyak lah. Balik awal sikit tuan-tuan. Cuma tak isyak lagi deh. Cuma nak sebutnya gitu. Sifat pendengar. Duduk di mana? Mendengar kita tu? Digegendang lah. Tapi adakah dengan gegendang dan sifat mendengar itulah kita mendengar? Tak. Perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan di kita itulah maka kita boleh mendengar. Kalau Tuhan tak perlakukan pada kita mendengar, tak mendengarlah kita. Sebab sifat yang ada di kita, dia tak berperanan. Patut pening itu. Cuma nak sebutnya ialah, kan yang ada di kita, walaupun ikhtiar dan usaha wajib disandarkan pada wajib kita berpegang pada ikhtiar dan usaha, tapi tak memberi bekas apa-apa kan. Dia tak memberi kesan apa-apa pun. Ikhtiar dan usaha. Cuma kita Ahlus Sunnah wajib beriman kita ni ada ikhtiar dan usaha. Tapi adakah ikhtiar dan usaha kita memberi bekas? Tidak. Yang ni orang pening ni. Lepas tu, apa faedahnya? Dia dah bagi kita. Apa faedahnya kita ni ditentukan bagian-bagian? Kalau begitu, Allah Ta'ala lah semua, tak ada apa lah kita. Habis tu orang kafir, kesianlah orang kafir. Dia mari mikir gitu. Dia mari mikir. Kalau gitu orang kafir, kesianlah Tuhan yang jadikan dia kafir. Lepas tu Tuhan bubuh dalam neraka. Kan? Tuan-tuan pun boleh jadi mari mikir gitu. Sebab tu kita Ahlus Sunnah berbeza dengan Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dia tak beriman dengan ikhtiar dan usaha. Maknanya pada dia ikhtiar dan usaha tak ada. Semuanya Tuhan belaka. Tu Jabariyah. Qadariyah pula kita semua bukan Allah Ta'ala. Ada Ahlus Sunnah duduk di tengah-tengah. Kita ada ikhtiar, ada usaha dan wajib kita percaya tu pada ikhtiar dan usaha. Maknanya dalam apa-apa yang kita buat ada ikhtiar, ada usaha, ada ikhtiar, ada usaha. Tapi ikhtiar dan usaha tak memberi bekas. Kalau Tuhan tak izin, kalau Tuhan tak perlakukan, maknanya kalau Tuhan izin, Tuhan perlakukan, baru jadi ikhtiar dan usaha kita tu. Kalau tidak, tak memberi bekas dan kesan apa-apa pun. Gitu. Faham? Kau pening dah? Biasa. Pening mula-mula.
Dia nak boleh faham tu kita, tuan-tuan. Tapi bila faham, jiwa tenang. Lepas tu lalu ikut tasawuf sekali lagi. Jiwa kita duduk dalam keadaan majbur pada batin. Hati kita melihat pada batinnya, kita ni memang majbur pun. Pada batin hakikinya, kita ni memang majbur pun. Memang memang macam skrip pelakon lah. Macam skrip pelakon. Macam mana watak yang pelakon terbawa? Berdasarkan skrip yang ditetapkan oleh pengarah tu lah. Boleh tak dia lari sikit daripada skrip? Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Itu pada hakiki batin kita macam tu lah. Tapi pada zahir, kena berpegang pada ikhtiar. Kita ada ikhtiar. Kita kena tahu yang kita ni kena berfikir. Lepas tu kita tengok baik buruk, kita kena buat yang baik, kita kena tinggal yang buruk. Kita kena usaha buat yang baik, kita kena usaha tinggal yang jahat. Tapi boleh tak kita buat sendiri yang baik, yang buruk? Tak. Tuhan semua. Lepas tu penting tadi. Lepas tu mana kitanya sebenarnya? Benda tu halus sangat. Mainan dia. Baik. Silat-silat hari bulan kat jawab dia, jadi Jabariyah lah. Ahlus sunnah ni duduk tengah-tengah. Tengah-tengah. Mana tadi? Bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arad yang bertangkup di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Kalau begitu, tidak bolehlah dikatakan Tuhan tu berjihah. Sebab Tuhan ni tidak jihah ni kan arah yang 6 tu lah, arah yang 6. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jihah yang 6. Kalau begitu, tidak bolehlah dikatakan Tuhan tu berjihah. Maknanya di atas. Di atas ni kan bertempat. Di bawah. Di bawah ni kita boleh kata di bawah bila ada yang atas. Di atas kita boleh kata di atas bila ada yang di bawah. Di kanan boleh kita kata kita duduk belah kanan sebab ada yang di kiri. Di kiri pun begitu juga kita boleh kata di kiri bila ada yang di kanan. Adakah Allah Ta'ala gitu? Allah Ta'ala kan bersifat dengan sifat qadim. Dia kan sedia kala, maknanya sebelum ada sesuatu dia ada dah. Habis tu sebelum tu, sebelum ada atas bawah, dia duduk mana? Dia tak ada permulaan lah, bidayah talahu, tak ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Kalau sebelum ada dijadikan makhluk, so Allah Ta'ala ni di atas ke di bawah, di kiri ke di kanan? Maknanya atas, bawah, kiri, kanan, setelah Tuhan jadikan makhluk, barulah ada atas, bawah, kiri, kanan. Sebelum ada atas, bawah, kiri, kanan, tak ada lah tempat bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memang tak bertempat sampai bila-bila. Gitu. Mana tadi? Kalau begitu, tidak bolehlah dikatakan Tuhan tu berjihah, yakni berarah. Di mana-mana jihah. Di mana-mana jihah. Ada di depan ke, ada di belakang ke, ada di atas ke, ada di bawah. Kalau kita ada di atas, kata ada di atas sekalipun, orang yang ada di bawah setentan dengan Malaysia, dia kata Tuhan di bawah ke? Atas juga. Dia pun kata di atas, kita duduk di sini pun kata di atas. Dah atas yang mana satu? Dah bumi ni bulat. Bawah daripada Malaysia. Kata Allah Ta'ala di atas arash. Atas mana? Dia tunjuk lagi isyarat. Dengan tangan dia. Waktu dia mengajar, dia kata Allah Ta'ala ni duduk di atas arash. Atas arash. Disebut atas arash. Tapi dia isyarat atas gini. Tapi dia kata atas tu selayaknya bagi Allah Ta'ala. Tapi dia tunjuk isyarat atas gini. Lepas tu orang yang di bawah daripada Malaysia tunjuk atas juga. Kalau kita di Malaysia maknanya di bawah. Dia di atas, kita di bawah. Dan mana satu? Atas sana ke atas ini. Sebab tu ulama kita ni dia faham secara kolektif dah. Jadi dia pun susunglah kitab sifat 20 ni. Walaupun orang tak nak terima sifat 20 ni, tak apalah. Biarlah pendekatan dia. Pendekatan kita menggunakan sifat 20. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni kalau begitu tidak bolehlah dikatakan Tuhan berjihah. Di mana-mana jihah. Dan sebagainya daripada sifat-sifat yang baru. Baik. Habis itu. Itu bersalahan Allah Ta'ala pada sifat.
Dan bersalahan Allah Ta'ala lagi pada perbuatan. Perbuatan ni istilah dia panggil af'al Allah Ta'ala. Nanti kita akan temu sekali lagi. 3 ni berbeza pada sifat wahdaniyah nanti. Wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat, wahdaniyah Allah Ta'ala pada sifat, wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Sini pun pada zat, pada sifat, pada af'al. Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Dan bersalahan pada perbuatan, yakni pada af'al itu ialah perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baru. Perbuatan yang baru ni macam mana? Perbuatan yang baru ni atas jalan usaha sahaja. Kita kan usaha ni. Usaha berjalan kaki nak sampai masjid kan. Usaha keluar rumah pagi-pagi sebab apa? Nak cari samah seria. Samah seria tahu? Samah seria. Samah tahu samah? Samah dia 50 sen lah. 5 kupang orang utara panggil. Seria tu seria lah RM1. Orang-orang tua dulu guna samah seria gitu lah. Keluar daripada rumah pagi-pagi tu nak cari RM1, RM2 lah untuk belanja. Tu ikhtiar tu. Tu perbuatan yang baru atas jalan usaha sahaja. Adapun perbuatan Allah Ta'ala, dia mengadakan daripada yang tiada kepada ada. Itu beza perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Perbuatan kita yang baru ni ialah berusaha. Berusaha tu pun tak memberi bekas, saya sebut dah tadi. Kalau tak berbetulan dengan perbuatan Allah Ta'ala pada kita, tak berlakulah usaha dan ikhtiar kita tu. Tapi kalau berbetulan Tuhan pun nak macam tu, nampaklah berlaku. Tuhan nak kita mari masjid. Kita pun memang ikhtiar nak mari masjid, sampailah kita ke masjid. Bersatu kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala. Sandar pada kehendak kita tu nak suruh nampak je pada syariat. Hakikatnya Tuhan yang nak, bukan kita yang nak. Sebab tu tuan-tuan baca dalam Quran, ada murid, ada murad. Ada mukhlis, ada mukhlas dalam Quran guna. Mukhlis melihat pada syariat, pada hakikatnya mukhlas. Tuhan yang nak kita jadi orang ikhlas. Zahir pada syariat, nampak kita lah yang nak. Pada hakikatnya Tuhan lah yang murad. Nak kita jadi orang yang berkehendak. Nampak ke tak nampak tu? Tak nampak, banyak-banyak doa. Allah maftah alaina futuhal arifin. Baik, mana tadi? Tu perbuatan Allah Ta'ala, dia mengadakan daripada tiada kepada ada. Adapun kita ni hanya berusaha sahaja. Baik. Bukan seperti perbuatan yang baru. Kerana perbuatan Allah Ta'ala menjadikan yang tiada kepada ada. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala, yakni dan juga perbuatan Allah Ta'ala tu bukan daripada bahan-bahan, benda dan perkakas alat jentera. Gitu. Adapun kita, walaupun tuan-tuan tengok silat mata kan, daripada tak ada kan, tiba-tiba keluar burung merpati. Daripada tak ada ke burung tu? Ke dia mana? Dia sembunyi kat mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah belajar silat mata? Kat mana dia sembunyikan burung merpati tu? Tiba-tiba keluar daripada jari, daripada celah tangan dia, burung merpati seekor. Asalnya tak ada. Adakah perbuatan orang yang beramal dengan silat mata tu adalah serupa dengan perbuatan Tuhan? Tidaklah. Benda tu ada, sebab tu dipanggil silat mata. Silat mata kita memandang. Duduk dalam lengan baju dia boleh jadi. Kan tuan-tuan biasa main dengan daun teruk tu kan? Tiba-tiba boleh tahu yang mana yang orang di depan kita tu tengok, yang kita sebelum dipanggil apa ni? Tuan-tuan tak pernah berjudi ya. Saya tahu tuan-tuan orang soleh. Daun teruk pun tak pernah main tuan-tuan. Dia ada game tu. Kita tunjuk, okey, ingat bentuk macam mana, lepas tu kita pun selit kat mana-mana, dia kacuh tuan-tuan. Lepas tu kemudian dia cari satu, dia pun tunjuk. Yang ni, betul tepat. Dia ada formula dia. Orang kalau buat pada budak-budak tenganga sungguh. Sebab apa? Memang magic.
Macam mana dengan kita tak tengok, kita letak di tempat yang apa? Di tengah-tengah, lepas tu kita kacau dia punya apa susunan tu, kita boleh cari, kita boleh tunjuk kat dia betul. Sebab dia ada formula. Tu perbuatan kita pun daripada benda yang dah ada. Adapun Allah Ta'ala ni buat sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Contohlah dalam Quran sebut, kita ni dijadi khuliqa mimma indafiq. Dalam surah At-Tariq kan, Allah Ta'ala kata khuliqa mimma indafiq, dijadikan manusia ni mimma indafiq, daripada air yang terpancar, daripada air mani yang terpancar di dalam rahim. Maka daripada air mani yang bercantum itulah terjadinya manusia. Dalam ayat lain Tuhan sebut mimma immahin, daripada air yang hina. Adakah kita ni dijadikan daripada air itulah, kemudian bertukar jadi apa? Jadi apa tuan-tuan? Selepas dia punya susunan dia, fetus. Fetus ni ujung dah. Embrio, zygote, apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak belajar sains ke? Kita ingat juga dah. Saya ni lagilah tua tuan-tuan, umur 100 tahun dah. Cuma nak sebutnya, susunan tu berlakunya daripada percantuman benih itulah. Adakah Allah Ta'ala menjadikan manusia ni daripada air mani itulah jadi manusia? Tidak. Kalau Tuhan menjadikan manusia ni daripada air mani, jawab dia, Allah Ta'ala berhajat pada makhluk lah untuk buat manusia. Sedangkan Allah Ta'ala tunjuk pada kita, dia menjadikan Nabi Isa alaihi salam daripada percantuman benih mani ke? Tak. Habis itu mani yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran tu, itu adat kebiasaan. Manusia jadi melalui percantuman sperm dengan ovum. Membentuklah manusia yang akhirnya lahirlah, nama dia manusia. Tapi bukan dengan sebab mani tu Allah Ta'ala jadikan. Tak. Allah Ta'ala tak berhajat kepada benda. Dia boleh jadikan tanpa sesuatu yang tidak ada kepada ada. Habis itu yang berlaku tu, itu adat dia. Hukum adat gitu. Adam alaihissalam, mana ada mani? Tiba-tiba je lahir Adam alaihissalam. Ada Hawa. Bukan daripada mani, percantuman sperm dengan ovum juga. Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Sebab dia perbuatan dia tak memerlukan kepada benda ada. Daripada tak ada kepada ada. Adapun kita, benda mesti ada baru kita boleh buat. Ni nak buat meja ni, kena ada kayu. Kalau tak ada kayu, tak boleh buat. Allah Ta'ala jadikan kayu daripada tak ada kayu kepada ada kayu. Tu berbeza perbuatan Khaliq dengan perbuatan makhluk. Tuhan sebut dalam Quran, wa arsalna riyaha lawaqih. Macam mana Tuhan nak jadikan pokok-pokok bunga ni berbunga, pendebungaan berlaku. Tuhan sebut wa arsalna riyah, aku hantar angin. Angin tu bertiup, hentam pokok tu, menyebabkan benih-benih bunga tu dia akan terbang, pergi. Yang jantan mencari yang betinanya. Akhirnya pokok berbunga, berbuah, keluarlah buah. Tuan-tuan makan musangking tu. Tu Tuhan sebut tu, wa arsalna riyaha lawaqih. Angin itulah yang Tuhan hantar. Adakah dengan benih itulah jadinya buah durian? Tidak. Tuhan boleh jadikan tanpa ada biji, tanpa ada benih. Sebab dia menjadikan daripada tiada kepada ada. Cuma duk berlaku kita bubur dalam tanah benih tu, itu adat. Yang tu kita kena ambil sebab ikhtiar dan usaha kita tu. Jangan pula rasa nak makan durian king lah 5 tahun lagi pencen nanti. Tak ada buat apa, duk tunggu gitu. Tu tak bijak ngaji dia panggil. Orang yang bijak faham dalam usuluddin, dia pergi carilah biji benih buah durian musangking yang dah dikacuk, ataupun dia beli pokok benih yang kecil-kecil tu, dia pergi gali tanah, dia bubuh situ, dia siram, dia bubuh baja, barulah dia tunggu 3 tahun. 3 tahun boleh tak? Kau tak boleh lagi? Tak boleh lagi. 5 tahun, barulah dia dapat hasil. Kalau dia kata, ikhtiar usaha aku tak memberi bekas pun duduk saja. Itu tak betul dalam i'tiqad. Sebab kita ahlu sunnah diajar supaya wajib beriman dengan kita ni ada ikhtiar, ada usaha.
Cuma ikhtiar dan usaha kita tak memberi bekas. Boleh tak Tuhan nak hidupkan batang pokok buah tanpa ada benih? Boleh. Sebab perbuatan Tuhan daripada tiada kepada ada. Adapun kita tak. Daripada benda yang dah ada, kita olah, barulah wujud benda. Gitu. Perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda dan perkakas atau alat jentera. Jadi kalau Tuhan perlu kepada bahan, benda, perkakas, alat jentera, itu maknanya Tuhan ni fakir lah. Dia berhajat kepada benda untuk dia menjadikan manusia. Maknanya dia berhajat kepada mani. Dia berhajat kepada sperm, kepada ovum untuk buat satu-satu manusia. Itu maknanya Tuhan lemah. Tuhan ni bersifat dengan sifat qudrah dan kamalat. Baik. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamai itu. Tidak menyamai itu bersalahan. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Itulah supaya maksud dia tu. Kita fikir. Ni dalil akli dia panggil. Kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baru, tu kita letak gitu. Kalaulah Allah Ta'ala ni tak bersalahan, maknanya serupa dengan yang baru, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu menyamai dengan sesuatu yang baru tu, yakni memathalahlah Allah Ta'ala dengan yang baru. Kalau Allah Ta'ala tak mukhalafah, maknanya serupa dah dengan kita, tak gitu? Kan? Mafhum sebaliknya kita boleh faham. Kalau Allah Ta'ala tak menyalahi yang baru, maknanya dia serupa dengan yang baru. Bila serupa dengan yang baru, maknanya macam kita lah. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, bertempat, ambil ruang, perlu kepada itu, perlu kepada ini. Itu bukan Tuhan dah lah. Itu makhluk namanya. Maka, jika menyamai dengan yang baru, tentulah ianya Allah Ta'ala tu baru. Seperti itu juga, yakni seperti makhluk lah juga. Dan iaitu memathalah tu, menyerupai Allah Ta'ala dengan yang baru tu, batil, benda yang tak boleh diterima lah. Akal tak boleh terima, apatah lagi nas Quran yang mengatakan Allah Ta'ala ni tak menyamai dengan mana-mana makhluk yang baru. Kerana telah terdahulu sabit qidam dengan dalil-dalil yang nyata. Kalau Allah Ta'ala ni baru, balik kepada sifat qidam dulu. Akan berlakulah daur, akan berlakulah tasalsul. Dua-dua tu mustahil. Daur pun mustahil, tasalsul pun mustahil. Ingat lagi ke tidak, tak tahu. Balik murajaah. Dengan dalil-dalil yang nyata, maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamainya. Itulah pengakuan yang sebenar yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran. Tadi atas tu dalil akli, bawah ni disebut dalil nakli. Kalau orang tanya dalil mana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, maka bagi tahu dalam surah Al-Ikhlas Allah Ta'ala sebut qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu. Allah yang dituju segala hajat, yakni segala yang lain semua berhajat pada Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala istighna, dia terkaya, tak berhajat kepada mana-mana makhluk. Dituju segala hajat atas segala mengekalinya. Gitu. Yang dituju segala hajat atas segala mengekalinya. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanak akan dia. Dan tidak ada baginya, bagi Allah, yang menyerupai satu pun. Itu dalil dia. Ayat ujung sekali itulah. Walam yakul lahu kufuwan. Sekufuk kita panggil dalam bahasa Melayu itu. Sama setaraf dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang setara dengan Allah. Maka kita kata nyata daripada surah Al-Ikhlas itu bahawa Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru. Wallahu a'lam. Habis huraian yang keempat. Akan datang masuk sifat yang baru, huraian yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.